Saya nak share satu features yang boleh kata agak hidden. Orang pun tak tahu yang ada dekat jam tangan Garmin. So sekarang ni kita dekat pusat rekreasi air. Saya nak pergi Gua Jusri. So senang saja. Buka aplikasi map dekat telefon. Kejap. Okey. Kita buka map. Lepas tu sekarang ni saya dekat sini So saya dekat sini. So saya nak pergi sini. Gua Jusri ni. So dia tekan saja kat tempat ni. Lepas tu ni open with. Lepas tu pergi kat connect. So dia akan send terus location tu dekat kita punya jam. Nampak? So tekan butang run ni. Dia akan terus locate Jusri yang dekat sana tu. So dah start. Kita tekan start. Boleh nampak dekat sini. Map dia akan masuk. Dan kita boleh navigate pergi sana. Turn by turn pun ada. Dia suruh turn right 14 meter lagi. So lepas ni kita turn right. Kat jam pun dia akan tunjuk distance balance. Lagi 1.4 km. So depan sana. Let's go. Awak kuning. Okey, lagi 395 meter. 350. Pandu. Okey, 84 meter tapi sebenarnya kita dah sampai. Mungkin mapping dia ni over distance sedikit lah. So korang boleh gunakan fungsi ni. Buka map dekat iPhone. Yang saya guna ni iPhone lah. Buka dekat iPhone. Kemudian mark tempat mana nak pergi. Lepas tu share location tu kepada aplikasi Connect dekat phone korang. Nanti dia akan sync dekat jam. Dan korang boleh terus navigate tempat yang korang nak pergi tu. Agak menarik lah. So kalau macam treasure hunt kan, lari-lari dalam bandar, boleh gunakan map pada iPhone dan tuju ke destinasi tersebut. Okay, bye bye.